الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar-pendengar, subscriber Abis Seram Channel. Abis doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Okey, ini sambungan episod kedua, kisah pramugari Aina. Sebelum ni Abis pernah cerita ada seorang pramugari ni, dia punya hijab dia terbuka, hijab mata dia terbuka. Kadang-kadang dia boleh nampak benda-benda yang orang lain tak nampak lah. Okey, cerita ni berlaku kepada Aina semasa beliau menginap di sebuah hotel di Johor Bahru. Dia kata masa tu van yang bawa pramugari dengan pramugara ni sampailah di hadapan hotel tersebut. Ini kali pertama Aina duduk kat hotel tu. Dia rasa tak sedap hati. Bangunan ada 3 tingkat. Cat dah pudar, lampu luar malap, macam dah lama tak ada penghuni. Tapi dia kata masa tu resepsionis sambut macam biasalah, ramah. Tapi pelik sebab masa daftar masuk tu hanya Aina seorang yang diberi duduk tingkat atas. Kak Mira dan Fikri pula duduk di tingkat bawah. Depan katil Aina ni ada satu cermin. Cermin ni besar. Aina ni dia tak suka sangat lah bila ada cermin di hadapan katil. Maknanya dia di hujung kaki dia ni ada satu cermin besar. Kalau Abel pun tak minat lah kot kalau dalam bilik kita buka mata tengah-tengah malam nampak cermin di hadapan kita kan. Masa ni walaupun dia tak suka cermin tersebut, tapi dia tak alih sebab dia penat dah masa tu. Kalau ikutkan hati Aina ni, nak saja dia tolak cermin tu supaya berada di sebelah lain lah. Malam tu Aina terus baring, cuci-cuci muka je, terus baring. Baru dia pejamkan mata, dia dengar seperti ada ketukan dekat dinding sebelah katil dia lah. Dia bunyi tuk 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 macam tu lah. Macam dari bilik sebelah katanya bunyi tersebut. Tapi setahunya tingkat yang dia duduk ni cuma ada beberapa orang penghuni saja. Dan sebelah kiri kanan bilik beliau ni memang kosong. Masa ni Aina tak jadi nak tidur. Dia tenung cermin dekat depan dia. Dan masa dia tenung cermin ni, tiba-tiba dia nampak ada perempuan rambut panjang duduk berdiri dalam cermin ni lah. Maknanya dia benda tu duduk berdiri di belakang Aina. Jadi bila dia tengok cermin tu, dia nampak ada benda tersebut. Aina tak berani nak toleh dan dia tutup mata. Bila dia buka mata balik, dia beranikan diri, dia toleh ke belakang. Tengok-tengok tak ada orang. Hui, kalau hijab terbuka macam ni, pergi hotel mana-mana pun mesti seram kan. Pagi esok Aina ni dia bangun. Maknanya dia, walaupun dia nampak benda tu, dia tidur jugalah pada hari semalamnya. Dan keesokan pagi Aina turun ke bawah dan dia tanya staf hotel lah. Dia kata semalam dengar bunyi ketukan dekat bilik dia lah. Resepsionis ni tiba-tiba senyap. Dan resepsionis ni kata dia baru saja bertugas dekat situ. Dia tak tahu pun pasal apa-apa dekat hotel tersebut lah. Okey, Aina kata malam kedua tu dia tidur kat situ juga. Tak tahu kenapa sampai malam kedua, mungkin dia tak ada duty pada hari kedua ni. Dan malam kedua ni dia bermimpi. Malam kedua ni dia dah tak bunyi ketukan dah. Cuma dia bermimpi
dia berjalan dalam koridor hotel yang gelap. Lampu masa tu berkelip-kelip, kapet hotel pula basah, dinding hotel tersebut merekah. Dan masa ni Aina ni dia nampak ada satu bilik pintunya terbuka. Bilik ni nombor 209. Di dalam bilik tersebut Aina nampak dia duduk atas katil, muka dia lebam, matanya bengkak. Makna dia Aina ni dia nampak diri dia sendiri dalam mimpi ni, di mana diri dia pada masa tu matanya bengkak dan mukanya lebam. Wanita yang mempunyai wajah macam Aina ni memandang ke arah Aina dan benda tu kata, "Tolong aku, jangan biar aku tinggal di sini." Makna dia Aina nampak diri dia ni berkata kepada Aina, minta tolong jangan biarkan dia ada di situlah. Jadi masa ni Aina terjaga, memang berpeluh-peluh. Walaupun aircon tu terasa sejuk, tapi badan dia ni terasa panas. Dadanya berombak. Tapi bila Aina buka mata, depan cermin tersebut ada tapak tangan besar. Seperti kan kalau dekat cermin kalau sejuk ni, lepas tu ada benda panas tu, kita boleh nampak macam wap air lah. Dia nampak macam wap air kat cermin ni, tapi wap air tu berbentuk satu tapak tangan yang besar. Mereka bertiga check out pada pagi ketiga, dan masa ni Aina ni dia tak cakap apa-apa. Tapi bila dia pusing semula tengok hotel daripada dalam van ni, dia tengok dekat tingkap bilik beliau ni ada seorang perempuan berpakaian warna putih sedang memandang van yang mereka naik. Muka dia sebiji macam muka Aina. Okey, itulah cerita yang Aina dapat cerita pada malam ni. Kisah kedua beliau berada di sebuah hotel di Johor.